Saya nak ajar anda satu doa yang boleh kita amalkan dikala kita nak memohon pertolongan daripada Allah untuk mempermudahkan urusan kita. Ataupun dikala kita sedang menghadapi cabaran ataupun kesusahan. Ataupun doa ini boleh juga diamalkan, ya. Doa sebelum belajar, ya, sebelum exam. Sama-sama kita baca doanya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idza syi't. Kita ulang lagi sekali. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idza syi't. Maksudnya, ya Allah, tiada kemudahan melainkan apa yang kau jadikan mudah, dan perkara yang susah engkau boleh jadikan mudah apabila engkau menghendakinya. Jadi amalkan doa ini sentiasa, ya. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan tuan perempuan semua, ya. Dan Allah menunjukkan solusi kepada segala cabaran dan kesusahan yang sahabat-sahabat semua hadapi. Anda belajar sesuatu ini, kalau ya komen astaghfirullah dan follow saya.